Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Um, selamat malam semua. Apa khabar semua? Tengah buat apa tu? Tengah buat apa? So, kita bersiaran lagi. Macam biasa. Ada masa free kita live. Salam perkenalan semua. Siapa yang mungkin tak familiar dengan saya. So, akaun Rahim Ibrahim, owner S70. Kita berkongsi banyak pasal Proton S70 lah. Proton S70. So, salam perkenalan semua. Untuk yang first time kenal. So, nak borak apa malam ni? Nak borak apa malam ni? Biasa saya live, kita berkongsi tentang screen head unit ni. Ataupun kalau korang owner S70 yang mungkin ada persoalan-persoalan yang tak terjawab ke, macam mana nak setting, macam mana nak faham tentang sistem-sistem yang ada ke, ADAS ke, mungkin boleh tanya-tanya. Kita boleh berkongsi. So, saya owner S70, dah pakai S70 ni lebih kurang dah cukup 2 tahun lah, lebih 2 tahun lah, 25 bulan to be exact. Okay, 25 bulan. So, mileage pun dah cecah 80,000 km setakat hari ni, 80,335 km setakat hari ni. Okay, so kalau anda mungkin salah seorang owner S70 yang mungkin tengah explore lagi kan, function-function yang dah ni tak jumpa cari ke kan, tak jumpa setting ke. Ada juga yang tanya saya, banyak kali tanya macam nak tukar ni, nak cari odometer ni, korang tahu tak macam nak buat? Ada juga yang tanya, yang DM kan. So boleh tanya-tanya. Okay, macam nak dapat macam nak ada screen macam tu, nampak tak kan, macam nak ada shape bulat macam tu. Banyak je soalan. Macam nak ada map dekat screen. Okay, kalau anda juga mungkin rakan-rakan sedang survey Proton S70. So mungkin sekarang yang latest version ada S70 MC1 lah. For sure lah korang kalau mungkin tengah survey, korang akan dapatkan S70 MC1 lah kan. 4 cylinder engine. Alright, engine 4 cylinder yang lebih senyap, lebih padu dari segi torque-nya. Alright, dari horsepower-nya kan. So sekarang saya berada dalam Proton S70 3 silinder, keluaran tahun 2024. Mileage adalah 80,335. So memang kita betul pakai all out lah. Alright, kita pakai all out. So ada tak malam ni yang free, yang nak sembang-sembang, nak borak-borak, nak tanya pasal screen ke? Macam sekarang ni adalah screen original Proton S70, flagship 12.3 inci 12.3 inci. Besar kan? Besar. Dan dia dibangunkan oleh Acotec lah kan. Acotec yang bangunkan. Dia punya sistem yang ada dalam ni. So ini yang standard punya Proton S70. So dia tak ada Android Auto ataupun Apple CarPlay lah. Ini untuk standard yang bukan MC1, S70 yang lama. Okay. Alright, so ramai yang bertanya macam mana adakan Android Auto, Apple CarPlay tu, ACP, macam mana boleh tengok movie, video dekat screen ni. So itu antara perkara-perkara yang kita kongsikan. Itu adalah perkara-perkara yang saya kongsikan kat video-video supaya anda semua dapat information dan dapat tahu macam mana cara nak buat juga. Alright. Sebenarnya dalam live yang lepas-lepas, video yang lepas-lepas, saya banyak berkongsi. Saya banyak cuba untuk bantu rakan-rakan owner S70 untuk faham kenapa ada setengah head unit, setengah S70 flagship X ada Android system. Boleh tengok ada Android ada AACP, ada boleh tengok video dekat sini. Kenapa ada yang standard tak boleh? Adakah Proton update ke tak? Itu antara banyak. Itu adalah persoalan-persoalan yang sering ditanyakan, sering dipersoalkan, sering yang owner S70 yang tanyalah. Okey. Itu persoalan-persoalan dia. Jadi ini yang katakan standard punya version. So bila untuk teman-teman semua, saya punya unit adalah Proton S70 head unit dengan software version 300.133, dan kita menggunakan keadaan plug and play. Kita dapat jadikan screen kita macam mana yang akan muncul sebentar lagi. Screen dengan Android system. Okay, nampak dia bertukar lah. Alright, nampak jadi keluar Apple CarPlay ataupun Android Auto. Dia akan switch. Macam kes saya, dia pakai Apple CarPlay. Terima kasih Encik Aswan Nizam, like. Terima kasih banyak. So suara saya dapat dengar dengan jelas ya. Lupa nak tanya. Nampak? Ini dah keluar Android system, Intelligent Interconnection System. Okay, yang keluar ni bergantung kepada jenis AI box yang anda beli. Alright, ini adalah S70 flagship dengan software version ataupun infotainment head unit atau orang panggil ISU dengan software versionnya 300
belakang dia tu 3 nombor tu ataupun 333, kita boleh guna sistem ataupun guna kaedah plug and play ni. Plug and play ni. Okey, ada 2 device yang saya perlu pakai untuk adakan sistem yang macam mana yang anda nampak dekat sini sekarang. Alright rakan-rakan, kawan-kawan, Naik 70, kawan-kawan yang mungkin sedang mencari, kawan-kawan mungkin sedang nak faham apa yang berlaku, mungkin ada juga nak bertanya soalan AACP tu apa, AI box tu apa, boleh tanyakan. Sambil-sambil saya mungkin akan terangkan sebentar lagi. Nampak? Ada beza kan? Ada beza kan? Ini skrin asal Proton, dan yang tadi adalah full Android system. Ada Play Store sini, nampak? Ada Play Store. Apa yang anda faham bila ada Play Store? Dia adalah satu Android box. Anda mungkin faham Android box. Anda mungkin faham Android phone. Okay. Operating systemnya adalah Android. So ini adalah Android box ataupun AI box, CarPlay atau khusus untuk ada pada kereta-kereta moden sekarang. Alright. Kereta-kereta moden sekarang kebanyakannya ada Android Auto, Apple CarPlay. Jadi technically AI box ni dapat berfungsi pada kereta-kereta dengan skrin yang lebih besar. Okay, infotainment head unit yang lebih besar dan mempunyai dan built-in ada AACP, Android Auto, Apple CarPlay. Alright. Khusus untuk Proton S70, anda semua sudah maklum Proton S70 keluaran tahun 2004 sehingga 2005 tidak mempunyai Android Auto, Apple CarPlay. Macam mana yang saya ada sekarang. Memang tak ada Apple CarPlay, right? Itu original kita. So kalau anda adalah owner S70 keluaran tahun 2004-2005, memang standard kita tak ada, dan Proton pun memang menjelaskan secara terbuka di press statement dan sebagainya, sidang-sidang media menyatakan bahawa model-model pertama Proton tidak akan ada update untuk Android Auto, Apple CarPlay. Hanya ada pada model-model terbaru, dan terbukti benda tu dah dilakukan oleh Proton, di mana model-model terbaru macam X50 facelift, S70 MC1, dan terbaru ada S90 kan. So saya tak ingat S90 ada ke tak. Tapi maksudnya AACP, Saga MC3 yang terbaru. So 3 model ni confirm ada. S50 facelift, S70 MC1 dan juga Saga MC3. Semua ada dalam standard sistem dia, dah ada Android Auto, Apple CarPlay. Alright, Android Auto, Apple CarPlay tu macam mana dia punya logo dia. Logo dia yang color biru untuk Android Auto dan juga color hijau untuk Apple CarPlay. Alright. Jadi persoalan ni macam mana untuk kereta saya S70 dengan head unit software version 333 ni ada Android system ni. Tak ditemukan dengan adanya AI box atau Android box dalam kereta ni, dan juga digabungkan dengan dongle mode ni. Rakan-rakan S70 panggil dongle mode lah. Saya gelarkan dia wireless car kit adapter special. Sebab apa? Sebab kalau anda cari di platform-platform jualan, anda akan jumpa wireless car kit adapter, beberapa brand yang ada, tapi yang ni adalah special punya, special aftermarket yang dibuat dan being tested ataupun telah diuji dan sesuai untuk software version 300 dan 333. Okay, yang mana yang tak sesuai? Untuk keluar Proton S70 keluaran yang terkini sebelum NC1, range antara mid 2025 sampai ke hujung tahun ataupun awal tahun 2026 sebelum MC1 keluar, anda mempunyai software version yang sedikit berbeza, itu software version 934. Jadi kaedah plug and play macam ni tak dapat digunakan pakai, dan anda memerlukan teknik seterusnya dipanggil side load. Alright. Okay. Untuk kes ni ada bang. Untuk Sashi, untuk kes ni untuk kes ni YouTube ada, YT ada, ni ada YT video ada, okay, YT music pun ada, okay, Netflix pun kita ada, Gemini pun saya dah install, ChatGPT pun saya dah install, TikTok pun saya dah install, TV online pun saya dah install. Apa lagi? Itu yang lain semua yang pre-install siap-siap. Okay, kalau kita buka YT channel, kita boleh nampak. Okay, internet pun saya dah on. Kita dapatkan hotspot daripada phone, dan dia connected, dan dia dah pun connected, dan kita boleh surf, boleh buka aplikasi yang kita nak. Okay.
Kims S70 apa tu? S70 tahun bila? Dah check tak software version apa? Kena check software version berapa. Apa yang saya kongsikan sekarang adalah setup yang saya pakai untuk software version saya. Software version 330 931 ke 934. Check balik. Biasanya 934 lah. Kims 934. Kalau 934 tak boleh pakai macam ni. Anda kena buat sideload dulu. Sideload tu apa? Sideload tu kena manually install software dalam head unit. Nanti akan ada orang yang kena cari orang yang pandai buat lah. Okay? Boleh DM nanti saya akan sharekan. Setup yang saya tunjuk sekarang adalah setup khusus untuk head unit yang version, nombor software version belakang dia tu 3 nombor yang last tu 300 ataupun 333. Kalau anda adalah ni yang dengar ni, mungkin anda adalah owner X50 RC software version 144. Setup yang sama boleh diguna pakai. Memang kita dah being tested, dah diuji ramai. Macam nak buat sideload, saya boleh bagi contact number untuk rakan-rakan buat sideload. Nanti Kims DM saya akan sharekan. Okay, mari kita buat sideload bang. Beberapa ratus juga lah, beberapa ratus. Bergantung kepada orang yang anda contact lah. Okay, few hundred lah. Tapi still value lah daripada anda tukar seketul kan. Kalau kos tukar seketul ni, kalau di kedai-kedai aksesori yang saya perhatikan, cecah ribuan ringgit lah. Sideload ni few hundred lah. Sekarang ni few hundred dia punya market price dia yang rakan-rakan kita tawarkan. Okay, sekarang kita nampak tadi ada yang tanya kan, boleh tengok YT tak? Boleh tengok tube-tube ni tak? Ni dah keluar dah. Okay, dah keluar dah. Alright, dah keluar dah. Boleh je. Okay, boleh juga buka Netflix. Boleh je. Ibaratnya kalau kita pakai AI box ni, ibaratnya macam ada sebiji lagi Android phone tapi pada screen. Pada screen kita. Okay. Encik Muhammad Fazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau S70 boleh pakai ke? Ini saya masih mencari lagi ni. Rakan-rakan S70 MC1 ada tak dalam ni? Owner yang pernah test benda ni. Okay. Ada beberapa owner S70 MC1 yang DM saya tanya. In fact, diorang dah beli pun AI box ni, tapi katanya bila dicucuk, dia tak keluar. Okay, based on saya punya conversation dengan rakan-rakan kita yang faham, yang ada technical background, dia secara teknikalnya, bila kereta kita dah ada Android Auto, Apple CarPlay, sepatutnya AI box ni dia akan function. Dia boleh masuk untuk display ke sini melalui sama ada Android Auto ataupun Apple CarPlay. Okay, even saya dah test pun, boleh tengok dekat profile saya video. Saya ada test satu kereta brand model Mitsubishi, keluaran Mitsubishi brand Xpander yang baru keluaran tahun 2006, tahun ni punya. Okay, dan dia ada Android Auto dekat dia punya head unit. Saya test pakai AI box yang lebih murah daripada ni. Ini AI box yang cecah, harga dekat market sekarang dalam 500 lebih. Saya test AI box yang nilai saya beli dalam 100 lebih. Dicucuk pada USB, pada kereta Xpander. Boleh tengok kat video saya. Dan tekan salah satulah, sama ada Android Auto ataupun CarPlay, Apple CarPlay, dan terus pop up keluar dia punya home untuk Android system dia. Okay, bawa kereta dia skrin tak padam ke? Untuk case ni tak padam. Sebab apa? Kita kena faham yang menyebabkan dia padam itu adalah bila dia melibatkan original system pada Proton. Dia terikat dengan sistem yang Proton dah setkan, di mana anda tak boleh memandu dalam keadaan video berjalan. Tapi dalam kes kita, AI box ni adalah independent system. AI box adalah sistem yang terasing daripada sistem Proton. Dia hanya menyumpang screen tadi tu melalui USB ni. Okay, boleh faham tak? Jadi bila kita jalan, dia on je video tu. Okay, bila kita jalan, dia on je video tu. Kita test satu video. Kita test satu video. Saya masukkan gear. Dia jalan macam biasa je. Okay, dia jalan biasa. Kalau saya masuk gear reverse, dia on macam biasa je. Dia punya ni. Bila kita off balik, kita buat gear drive, kita tutup, video akan jalan macam biasa lagi. Okay, boleh nampak? Nampak kan? Okay.
Ada soalan lagi? Turn off. Alright, kalau anda own S70, memang head unit version 333 boleh DM dan saya bagi jalan macam mana untuk anda dapatkan. Yang paling penting adalah dapatkan dongle special ni dulu. Dongle special. Saya panggil dongle special. Rakan-rakan kita ada panggil dongle mode. Kalau item dekat platform-platform jualan, item standard dia, nama dia ada wireless car kit adapter. Tapi yang ni adalah special punya untuk bantu owner S70 head unit software version 300 dan 33. Kalau kita cabut, dia akan back to normal kah? Kalau kita cabut, dia akan back to normal. Betul. Zaco 768, dia ada button kat sini Dia ada button kat sini, dia panggil floating button. Dia boleh gerak-gerak ni. Kalau anda tekan kat sini, bila tekan button ni, dia ada untuk cancel kat sini. Ataupun nak pergi ke screen asal, switch je. Dia pergi screen asal. Ni screen asal Proton kan? Ni screen asal Proton. Tekan balik floating button ni. Anda tekan home dia ni, dia masuk ke Android system balik. Kalau nak disconnect terus pun boleh. Tekan bawah ni, disconnect terus. Dan kita cabut. Dan dia akan terus hilang. Okay, floating button pun dah tak ada dah. Boleh faham? Floating button pun dah tak ada dah. Okay, tapi ni setup khusus untuk head unit software version 300 dan 33. Berapa ringgit tu? Cerita nak betul nanti DM saya. DM share dulu. Awak punya software version berapa? Awak punya software version berapa? Okay, untuk pengetahuan umum, terutama rakan-rakan owner S70, bila kita ada sistem ni, bila kita test, rupa-rupanya head unit sistem ni, yang Proton keluarkan, secara umum dia ada dua version yang berbeza lah. Sebelum NC1 dulu, S70 yang awal yang keluaran yang 3 silinder punya ni, engine 3 silinder, dia ada dua head unit yang software version dia berbeza. Jadi sistem yang boleh pakai plug and play ni boleh dikatakan adalah software head unit ataupun S70 variant flagship X yang keluaran awal tahun 2004 sampai pertengahan 2025. Dan software version dia belakang tu nombor version 300, version 333. 333 tu adalah nombor belakang, 3 nombor belakang pada tulisan software version tu. Kalau anda check dekat anda punya screen nanti, anda boleh tekan di kereta ni, nanti ada sistem kat bawah, scroll, nanti ada sistem information kat bawah, ada 3 item, ada about issue tengah-tengah. Anda tekan about issue, nanti akan dia keluar software version kat atas ni. SWW something, panjang nombor dia, 3 digit belakang tu. Kalau anda tengok 300, boleh pakai setup macam ni, plug and play macam ni. Kalau anda tengok 333, boleh juga tengok pakai setup macam ni, 2 item ni. Untuk dapat yang macam saya tunjuk tadi. Ni saya dah cabut, so dia jadi totally sistem yang asal balik. So kita test, bila kita test, cucuk balik. Ini 2 item yang kita connect bersama-sama dan baru kita cucuk ke USB. Tunggu sekejap beberapa second, nanti dia akan pop up keluar auto kit dia dan dia akan terus masuk kepada CarPlay. Android Auto ataupun CarPlay. Macam kes saya ni masuk terus ke CarPlay. Kita nampak dia akan start nyala lampu airbox. Okay, dia akan read, dia ada nombor auto kit dia dan dia masuk melalui Apple CarPlay. Dan terus dia akan pop up homepage dia. Dan display yang keluar awal ni bergantung kepada jenis airbox yang anda beli. Lain airbox, mungkin lain setup dia. Tapi at the end, dia ada Android system yang ada pre-install apps yang developer dah share, kongsikan lah. Biasanya Waze, biasanya GP ada Google Chrome kan. Nampak? YT Music, YT Video, Netflix. Yang ni Gemini, ChatGPT, TikTok, TV Malaysia yang saya baru tambah lepas kita aktifkan. Nak tengok nombor ni kat mana? Cik Aiman, nak tengok nombor ni kat sini Okay, tekan home, tekan kereta ni. Nampak kat sini kan? Kita punya flagship ni dia ada 4 item ni kan? Ada vehicle, ada cockpit, ada ADAS, ada sistem. Anda tekan sistem ni. Bila tekan sistem ni, dia ada banyak kan item. Scroll kat bawah. Scroll kat bawah ni ada system information. Dia akan keluar 3 item. Under system information dia 3. Storage, about issue, dia ada reset factory setting. Tekan about issue, nanti nampak nombor atas ni. Nampak nombor atas ni. Nampak tak? Software version kat atas tu kan? Nampak tak software version ni? Software version, dia ada hardware version, software version. Yang saya duk cerita version 300, 333 tu adalah software version.
Pergi belakang ni, tengok nombor belakang dia. Tengok nombor belakang dia ni. SW SSSS ni, tengok belakang dia. 3 nombor belakang tu apa? 300 ke, 333 ke. Kalau 934, tak boleh pakai yang setup macam ni. Sebab dia tak sesuai dengan dongle ni. 934 kena buat side load dulu. Side load tu adalah proses secara manual. Orang-orang yang pandai ni, technician ni, masukkan software ke dalam head unit. Okay. Tunjuk sikit setting aircon dia. Alamak, setting aircon dia saya tak pernah lah. To be honest, saya tak pernah setting aircon dia macam mana sangat. Setting aircon macam ni macam ni lah kalau tekan setting aircon kan. Nak set aircon ni macam ni. Biasanya kita akan onkan auto. Okay. Alright. Saya jenis suka pakai yang auto je. Encik Syamina Mina. Auto ni kan biasanya kita boleh adjust kat sini kan. Okay tekan auto dan kita setkan kita nak suhu berapa kan. Itu blower dia ni. Merah dan biru ni menunjukkan temperature tinggi dan rendah lah. Nak panas ke nak sejuk kan. Kalau kita tekan ke bawah dia makin sejuk, makin kurang temperature dia. Tekan atas dia makin naik. Saya suka pakai 26 je. Biasanya saya punya pembacaan, even aircon kat rumah pun optimum punya temperature yang sesuai dengan kita dalam 26, 24, 25, 26. Tadi pun saya dengar Timbalan Perdana Menteri kan, Fazilah Yusof kan, dah start bagi pengumuman untuk pejabat kerajaan start pakai onkan demi tak jimat tenaga kan. Penggunaan optimum tenaga pun dia letak paling rendah sampai 24 degree C je. Okay. Sebab nak jimat tenaga sangat. Okay. Ni setting kita. Saya suka pakai auto sebab kalau kita jemur kereta tengah panas ke, katakan kita dah sebelum ni preset kat 26, katakan suhu tengah panas sebab kita parking kereta, dia akan cuba untuk sejukkan kabin kita sampai jadi 26 degree C. Macam tu. Auto. So senang je, auto je. Okay. Ni untuk sekelip kat dalam. Alright, secretion dalam lah. Okay. Alright. Ada persoalan lagi tak? Mana ke set 26 tu? Bergantung tuan. Bergantung. Saya jenis orang yang tak boleh tahan sejuk. Dan 26 paling sesuai dengan saya lah. Tiba katakan hari tu hari sangat panas, biasa akan dropkan ke 25 pun dah cukup. Ada orang yang kena set bawah lagi. Tu terpulang. Ada pernah kawan-kawan saya kalau saya naik kereta sampai 18 pun ada. Itu terpulang pada masing-masing. Tapi kalau ikut pembacaan saya, untuk optimum punya penggunaan 26 dah cantik dah. Okay, suhu temperature aircon kat rumah ke, kat office ke, 26 dah cun dah. Tapi kan dia bergantung pada keadaan. Katakan dalam kereta kita, tiba kereta kita full 5 orang, semua menghasilkan haba kan, keluarkan haba, confirm lah kita kena rendahkan sikit. Turunkan lagi. Itu bergantung lah, dia tak ada rigid dalam itu. Okay, itu tak ada rigid. Cuma ni saya punya penggunaan. Saya bukan orang jenis yang tahan sejuk. Okay, even kalau pergi travel mana-mana pun, kalau pergi hotel ke, kita akan on aircon dulu, set dekat 26 ke, ataupun sejukkan dulu, and then setting timer untuk dia off sendiri. Malam tidur, biasanya dia akan auto off. Ok, hitam dan putih. Kalau nombor belakang 134, tak boleh pakai yang dongle ni. Anda boleh pakai, anda kena buat side load dulu. Side load tu kena manually install. Kena jumpa dengan technician yang pandai untuk dia manually install software direct ke head unit. Tapi benda tu kena jumpa depan-depan, face to face. Kalau setup macam ni, anda tak perlu jumpa orang pun kan. Dapatkan dongle ni, dapat barang, cucuk, dia pop up keluar je. So, untung sedikit lah untuk orang yang software version dia 333 tadi. Iaitu orang-orang yang awal beli kereta Proton. Kita tak pasti, saya pun tak tahu detail dia apa beza antara head unit yang 333 dengan 934 yang nampak tu. Mungkin Proton lebih tahu benda tu. Tapi setakat ni yang ada dekat market, dekat aftermarket ni, inilah item-item yang ada yang boleh bantu kita untuk jadikan head unit kita ada sistem yang kita boleh layan dengan lebih banyak lah dekat skrin ni. Okay? Skrin kita dah besar, 283 inci. Memang besar untuk sebuah kereta sedan X70. Tapi bila kita pakai sistem yang asal, dia agak terbatas dari segi nak tengok video dan sebagainya. Okay? Dia agak terbatas. In fact,
kena beli bypass kabel kan. Sebab bila lepas handbrake je dia akan hilang. Okay, mana-mana kereta yang baru biasanya macam tu lah. Tapi bila ada airbox ni, dia adalah independent system yang hanya tumpang melalui USB port ni, dan dia tak terikat pun dengan dengan peraturan atau setting yang ada pada standard pada kereta ni yang tidak membenarkan video terpasang masa kita tengah drive. So bila kita drive dia hidup je. Okay, dia hidup je. Even saya dah try pun dia dah. Okay, ni sistem dia. Okay, apa yang saya kongsikan ni adalah kongsi daripada pengalaman juga. Bila kita dapat sistem ni, kita boleh rasa dia punya excitement dia, interestingnya adanya video dalam kereta ni. Okay, alright, boleh faham setakat ni. Okay, terima kasih banyak 800 mata memandang. Agak ramai mana ni yang join. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang join. Kalau anda juga ada kereta-kereta lain, saya dah test macam saya cakap tadi. Saya dah test pada Mitsubishi Xpander. Mitsubishi Xpander keluaran tahun 2006. Dekat skrin dia ada Android Auto, dia ada CarPlay. Bila kita cucuk airbox, tapi bukan airbox ni yang saya try. Saya try airbox yang paling murah yang pernah saya beli. Harga lebih kurang 170. Yang bentuk bulat macam tu kan. Bang yang setting volume aircon. Macam mana nak setting volume ke aircon? Macam mana nak setting volume aircon? Saya rasa macam nak setting aircon To be honest, saya tak pernah setting macam nak setting aircon Okay, sekejap Ini yang saya boleh share apa yang saya faham Okay, dekat S70 ni dia ada dua. Untuk kita set aircon ni, dia ada button physical dan dia ada juga button yang touch screen ni. Tapi in general dua-dua adalah lebih kurang sama je kan. Kalau kita tekan kat sini, aircon max, dia akan rendahkan kita punya suhu serendah-rendahnya. Nampak bunyi dia kuat. Okay. Kalau kita pergi ke auto, dia akan go back to original temperature yang kita dah set. Macam saya punya case, saya letak 26. Kat mana kita letak 26 ni, sama ada kita tekan sini, kita scroll dia. Ni yang display yang lain pula. Kita tarik macam ni, ni blower dia kan. Ataupun kita tarik macam ni. Kita tarik macam ni. Nampak? Ni touch screen punya button. Ataupun kita boleh tekan direct je dekat physical button. Boleh juga. Nampak? Macam tu. Okay. Kalau anda dah set auto macam ni, kebiasaannya dia akan bantu regulate temperature dalam kereta ni bergantung kepada temperature yang last yang kita set. Okay. Macam kes saya set 26. Ini adalah temperature standard saya kalau saya drive seorang-seorang. Dah cukup untuk saya untuk sejukkan badan. Jadi kalau hari panas sangat, mungkin kita akan dropkan satu sikit. Okay. Bergantung pada masing-masing. Ada orang mungkin badan sedikit besar dan mungkin produce heat lebih dan kereta agak rasa panas, anda kena turunkan lah. Okay. Mana-mana kereta pun bukan macam tu lah. Saya nak menjawab lah persoalan tadi macam mana nak PM. Nanti DM je saya. Cik Muhammad Pak Panau, okay? Harap menjawab soalan tu. Macam mana nak PM? Zako 78 nanti boleh DM saya. Tapi saya kena tahu anda punya software version apa nanti share software version apa. Okay. John Wick, abang pakai airbox ke? Betul, saya pakai airbox ni. Saya pakai airbox ni dengan dongle ni. Dongle special Dongle special. Maksud special tu dia tak sama dengan yang ada dekat market. Walaupun nampak muka punya sama jadi kan. Tapi dia special. Special untuk aftermarket punya lah. Aftermarket punya macam ni barang ni. Jimboy Gemini Janison. Nanti anda try DM saya. Saya kena tahu dulu software version apa. Sebab setting ni yang ada dua barang ni, dongle mode ni ataupun saya panggil wireless kaki adapter special ni, dia khusus ataupun dia compatible ataupun dia sesuai hanya dengan software version yang saya tunjuk tadi tu. Yang software version kat tulisan atas tadi, dia tulis 3 nombor belakang dia tulis 300 ataupun 333. Okey. Tak apa, DM je. DM kalau share software version apa, saya boleh bantu. Kalau anda punya software version 333, saya sarankan pakai plug and play macam ni. Straightforward, dapat barang cucuk terus jadi. Tapi kalau anda software version 934 atau 964, dia sedikit tak straightforward lah. Dia tak boleh direct pakai macam ni. Kalau korang nak beli pun, saya takkan
takkan jual pun. Tanya pun sebab apa? Sebab no point bagi benda yang tak boleh nak jadi kan, tak boleh nak function. Anda kena buat side load dulu. Side load tu kena jumpa face to face orang technician yang ada, yang pandai, yang boleh buat side load, yang boleh bantu anda untuk manually install software tu. Cuma saya kena ingatkan side load ni Proton dengan jelas keluarkan press statement apa-apa yang berbentuk side load, dia secara teknikalnya dia telah void warranty lah. Okay? Sebab kita dah masukkan software daripada luar secara manual. Okey Encik Boy. Nanti DM nanti saya baca. Warna kereta dekat vehicle saya boleh tukar ke? Oh, boleh. Warna tu boleh tukar. Tekan vehicle ni. Tapi jangan expect warna kereta kita cat tukar lah. Okey. Tu melawak je. Vehicle information ya. Pergi kat vehicle information. Dia atas tepi ni ada 4 kan. Vehicle, cockpit, ADAS, system kan. Pergi kat vehicle ni. Pergi kat vehicle information sini. Nanti boleh tukar sini. Ada 7 color kan. Color yang version S70 lama kan. Tu color dia. Color grey, color merah, color hijau saya punya, teal bio green. Okay, blue dan black. Okay, boleh tukar situ. Boleh dapat? Alright, cun. Mantap, thank you. Ya, betul, terima kasih banyak. Cik Fakrul. Okey, 10,000 mana-mana, terima kasih banyak. Jam juga 11.04. Saya punya style live ni bila time free. Ni baru lepas pick up budak tuition. So, terima kasih lebih. Terima kasih bantu-bantu like. Thank you very much. Ada persoalan lagi ke? Ini setup Airbox ni Airbox sangat penting ni. Airbox. Tapi itulah Airbox hanya function. Secara teknikalnya dia function untuk kereta yang dah ada Android Auto, Apple CarPlay. Tadi ada rakan kita S70 MC1 tanya boleh pakai tak. Saya masih lagi belum dapat test sendiri direct ke S70 MC1 AI box ni. Tapi apa yang saya berjaya buat adalah test AI box ni ke kereta Mitsubishi Xpander. Dia memang dah ada AI box dia dah ada Android Auto, Apple CarPlay sendiri. Maksudnya dia sistem dia sepatutnya sama lah macam yang ada S70 MC1 kan. Dah ada Android Auto, Apple CarPlay. Dia ada simbol biru A tu kan Android Auto, dan C hijau tu CarPlay. Kita cucuk USB. Saya dah test tadi. Boleh tengok dekat profile saya. Boleh tengok latest video yang saya post semalam. Saya test pakai Xpander dan dia jadi. Dia keluar Android punya sistem tu. Okay. Ada apa isu tak? Dah 2 tahun pakai kereta ni. Isu paling besar adalah saya yang cuai. Saya dah terlanggar masa pergi pantai. Tengah borak-borak dengan family. Saya pergi cium pokok di pantai. Dah lekuk dah. Isu dia itulah. Isu kecuaian sendiri. Lain-lain okey lah. Isu yang jelasnya sebab saya duduk 9 bulan pertama Encik Fakrul 9 bulan pertama saya main long distance kereta ni. So banyak chip stone. So dah terkopik-kopik sikit cat depan tu. Dah ada yang dah berkarat sikit. Itu saya punya masalah lah. Okey. Itu satu. Kedua awal yang bunyi gluk-gluk tu. S70 sini bunyi gluk-gluk. Rupanya dia settle bila kita dah saya servis aircon untuk kali pertama, terus bunyi gluk-gluk hilang. Itu je masalah dia. Okey. Lain-lain enjin, bateri setahun setengah saya pakai dah habis. Memang kita pakai all out kan. Setahun setengah untuk sekring bagi saya itu boleh katakan standard lah tak ada masalah. Lain-lain tak ada masalah. Lain-lain kita pakai tip-top. Saya berpuas hati. Handling S70 memang sangat puas hati. Yang paling kita suka adalah ada sistem ni, level 2 ni. Saya paling suka adalah cruise control. Yang kita akan pakai bila long distance selalunya. Okay. Yang ni anda kena untuk faham cruise control ni sebenarnya kalau anda own S70 anda kena test. Anda kena belajar faham macam mana karakter dia. Supaya dia tidak membahayakan. Okay. Yalah, manusia yang kontrol dengan sistem yang kontrol, dia tak adalah smooth yang manusia kontrol kan. Cuma dia adalah assistant system je. So kalau kita faham sistem tu, kita boleh bantu, kita boleh manipulate sistem tu untuk guna dengan lebih smooth. Itu yang saya buat lah. Mungkin anda tak faham, nanti saya akan share video akan datang. Yang paling saya suka adalah lane keep assist ni. Ini default sistem saya. Ada orang tak suka.
untuk kereta dia being control tengah-tengah macam ni. Macam kes saya nak kurangkan selalu pegang steering. Jadi lane keep assist, dengan kita onkan lane keep assist, letak pada centering control, dia akan bantu kalau kita terleka sekejap, terlepas steering dan sebagainya, pada speed kelajuan lebih 60 km, dia akan keep kita punya kereta di antara dua lane ni. Tu kita kena faham. Dan dia akan display line tu aktif biru ni. Sekarang sebab kita tengah static kan, kalau anda tengah driving, dia akan keluar macam ni dan line tu akan biru. Maksudnya dia tengah aktif dan kereta sepatutnya berada di tengah-tengah. Itu yang paling saya suka dan saya letak dia sebagai default. On lane keep assist, letak pada centering control atau kita panggil LCC, lane centering control, LKA LCC. Okey, apa beza warning only, departure prevention dengan centering control ni? Apa beza dia? Kalau warning only, bila kita cross line, dia hanya bunyi alarm je. Okey, langgar line, dia bunyi alarm. Dia ada pada kebanyakan kereta-kereta yang ada safety system yang tak full. Macam saya beli Activa tu, dia panggil Advanced Safety Assist. Saya rasa Myvi pun ada. Dia warning only. Okey, dia langgar dan dia warning kita je. Awak kereta kau ni dah cross line ni. Tapi bila departure prevention, bila dia langgar line, dia akan bantu untuk betulkan balik. Dia langgar line, dia akan bantu untuk betulkan balik. Tapi bila centering control, dia akan sentiasa bantu keep kereta kita berada in between dua line. Maksud dia akan betul kat tengah-tengah. Dia akan keep. Okey. Tapi based on saya punya pengalaman, bila test, bergantung pada speed anda. Kalau speed anda terlalu laju, biasa yang saya observe 130 ke atas, dia kebarangkalian untuk dia terlajak line tinggi. Jadi kalau anda bawa dalam between 60 ke 120, dia masih lagi boleh try control kereta berada di tengah-tengah. Tapi katakan anda tengah dalam keadaan seleko, speed 130, kemungkinan untuk dia keluar lane dan dia tak dapat balikkan kereta tu agak tinggi. Okay? Itu bergantung pada speed anda. Ini saya share berdasarkan pengalaman ulang-alik lah. Masa tu kerja jauh kan, ulang-alik setiap minggu 600 km pergi dan balik jaraknya, dan kita explore sistem-sistem ni. Okay, kita explore sistem ni untuk nak faham macam mana karakteristik ADAS Proton ni. Okay, sebenarnya sistem ni dah ada pada kereta-kereta mewah pun. Cuma bila kita ada pada kereta sedan yang bawah 100,000 ni, jadi orang-orang macam kita ni yang beli kereta bawah 100,000 ni dapatlah merasa. Okay? Sebenarnya auto cruise ni kereta-kereta mewah tu dah ada kan, cuma dia tak se-aktif ni. Kalau anda tengok kereta BMW X1 tahun 2018, saya pernah test, dia ada auto cruise. Kebanyakan kereta-kereta dulu Ford, okay, yang CC besar, dia ada cruise control. Ada panggil auto cruise, tapi auto cruise dia tak se-smart yang ada sekarang lah. Auto cruise you just lock speed and then dia akan cancel bila tekan brake je, tapi dia tak ada kamera untuk detect untuk dia slow down dan sebagainya. Tapi dalam kes kita, bila cruise control ni, dia ada kamera yang boleh detect. Alright, even kalau kita set speed dia 120 katakan, kalau kereta depan slow up to 60-70, dia just akan follow 60-70. Bila moment kereta tu keluar dari lane, depan tu dah clear, dah tak ada halangan, dia akan terus accelerate atau terus memecut untuk dapatkan balik yang kita setkan tadi pada 120 km tadi. Okay, itu ada sistem. Alright. Daripada audio system kita belajar tentang ADAS pula nanti. Okay, 17,000 mata mana. Terima kasih banyak yang join malam ni. Kalau anda nak belajar tentang Proton S70, okay. Ni dari point of view seorang owner. Sebab saya pernah dengar juga bila saya live macam ni, ada yang komen. Bila saya buat video, ada juga yang komen tentang ADAS. Ada yang tak berani nak try lah, takut lah, tak confident lah. Okay, saya berkongsi dari pengalaman testing. S70 boleh setting aircon kaki tak? Setting aircon kaki sepatutnya boleh lah. Kat sini bos. Sini, jangan saya patah balik. Mana-mana kereta pun biasa dia ada kan icon ni kan, kita tekan, kita boleh pilih ni. Dia aktif ni. Ni atas saja. Ni dia atas dan bawah kaki. Yang ni kaki saja. Hilang pula. Ni kaki, tekan sekali lagi. Ni kaki saja.
Dia dah kurang dah. Dia dah kurang tak dekat sini. Dia rasa kat kaki. Boleh lah. Boleh. Boleh. Patah balik. Saya suka pakai auto je. Senang. Auto dia go back to atas balik. Tu setting dia. Tekan kat sini je. Alright. Kalau tekan brake, minyak kena setting semula ke ICC tu. Kalau tekan brake atau minyak kena setting semula ke ICC tu. Tak perlu setting. Dia dekat sini. Dia dekat sini. Bila kita on ni, dia akan hidup kat situ ICC. Ni switch dia lah. Ni switch ni. Mana-mana kereta bila ada simbol macam ni kan, tu cruise control lah tu. Auto cruise. Macam ke Proton ni button dia akan on. Nampak? Dia on ICC. Okay. Intelligent cruise control. Cuma speed tu, sekarang sebab saya static, dia tak boleh lah. Nanti bila kita on, katakan kita dah ada certain speed kita akan pada speed. Kita tengah drive, kita tekan ni, dia ada on ICC. Kita setkan dia. Bila kita tekan set ni je, dia akan terus lock. Dia akan nyala hijau ICC, betul dekat garis tu. Dia akan keluar speed semasa yang kita drive masa tu. Okay. Dan bila kita ada button plus minus ni, katakan tadi kita tengah drive pada speed 60 kan. Dia dah lock 60 kat situ. Kita tinggal tambah 60. Dia naik 55. Okay. Kalau tekan satu macam ni, dia naik 1, 2, 3. Tapi kalau tekan lama sikit, dia naik 5. Dia naik 55. Sela 5. 60, 65, 70, 75. Okay. Okay. Tu untuk cruise control. Dan button line 2 dan 3 ni ada distance. Yang kita nak set jarak kereta kita. Nampak tak dia gerak tu. Saya tekan button tadi. Button ni saya tekan ni untuk kita dekatkan, maksudnya jarak dia respon daripada kereta tu. Ni rapat lah. Ni jarak sikit. Ni jauh sikit. Nampak? Ni dekat. Maksudnya dia respon bila kita makin rapat. Bahayalah kalau kita tengah speeding. Kalau kita tengah dalam jam, saya rasa okey lah rapat macam tu. Kan rapat? Tak nampak kereta dia. Tapi kalau kita tengah speeding, biasa kita ambil jarak lah. Macam tu. Okay? Boleh faham? Bang, aku ada nampak satu pun dekat heavy boleh setting aircon punya function dekat aircon button tu. Oh, okay. Okay. Super dekat heavy boleh setting aircon punya function dekat aircon button. Oh, itu saya sorry loh Feng. Saya kurang jangan cockpit ke. Sebenarnya saya tak tahu yang tu. Saya pakai yang standard je. Tak pasti boleh setting ke tak. Yang saya pastinya, yang dikatakan setting yang auto tu, kalau kita set last certain temperature, kita set auto dan dia akan regulate ke temperature yang last kita set lah. Itu saya tahu. Okay. Sekejap, kali ni tak detect mobile internet bang. Dah masukkan SIM card, macam mana nak setting bang? Kali ni tak detect mobile internet bang. Dah Cik Akmal, detect mobile internet. Oh, okay. Kalau yang mobile internet tu pergi kat sini lah. Pergi dekat setting. Kalau kali Keep punya brand tu, pergi kat setting. Nanti dia akan keluar wifi. Tekan wifi, kena on dulu. Kalau button wifi tu tak on, dia tak dapat detect. Mana tadi? Ni saya punya case dah ada connected lah. Kena connect cari kat sini. Okay. Button wifi ni. Ada masa-masa bila kita connect ke AHCP, sistem calling kit ni dia auto off wifi ni. So bila nak connect balik, kena check balik. Dia sedikit leceh kat situ lah. Sebab, okay. Itu untuk case setup macam ni lah Saya pasal saya ada masalah yang sama kadang-kadang. Kena make sure on ni wifi ni on balik. Okay. Nanti dia baru dia connect ke internet. Boleh. Kalau kali tadi dah sama SIM card. Okay. Oh, SIM card. Macam mana nak setting bang? Kalau SIM card saya tak SIM card saya belum test lagi. SIM card saya belum test. Akmal, untuk yang SIM card sorry saya tak belum test lagi. Tapi secara sepatutnya dia ada lubang kat sini kan.
sepatutnya kalau kita dah masukkan SIM card kat sini, dia sepatutnya boleh aktif terus lah kan. Cuma setting ni macam mana, yang tu saya belum pasti. Saya kurang pasti untuk setting tu, setting SIM card tu, sebab saya belum pernah try. Kita tengok sini Nanti saya akan share next time kalau saya. Adakah mungkin dia physical SIM? Okay. Physical SIM only. Okay, jadi built-in SIM. Mungkin kat sini. Saya tak banyak cakap je Akmal. Tapi kalau yang dalam ni, Starlink kit kalau awak punya sama macam saya boleh jangkakan dia punya isu dia bermain kat sini. Built-in, buka yang built-in SIM tadi. Ni, sorry, sini. Setting ni dia ada dua option Dia channel kita, adakah pakai built-in SIM preferred ataupun pakai physical SIM only. Saya check setting kat sini. Sebenarnya saya tak pernah try yang physical SIM ni, tapi saya pernah try yang saya pernah try yang ni, yang dipanggil eSIM, cloud SIM ni. Allah Akbar. Alamak, dia dah berat dah. Ini yang paling power pun dia dah berat sangat. Okay, dia dah panas tu. Alright. Okay, 25,000 menang. Wish, ramai mana ni Aizat Fikri je. Kalau nak pakai dongle kali kita berapa je? Nanti boleh DM. Aizat Fikri tu DM saya nak pakai tu berapa Kena standby lah juga berapa duit kan. Starlink kit ni harga standard kot. Semua dah boleh tahu lah dekat ni. Saya tak jual benda ni. Saya tak ada jual Starlink kit ni. Saya share yang saya pakai lah. Yang kita boleh share, yang mungkin tak banyak dapat dekat open market, is dongle yang khas untuk 333 ni, untuk software version 333. Sebab dia tak sama. Dia nampak je sama tapi dia karakter dah different. Dia memang khas untuk yang version 333. Kita panggil dongle mode lah. Rakan-rakan S70 yang masuk join group semua mungkin tahulah benda ni. Okay. Alright. 23 mata memandang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak malam ni. Ramai yang join live. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Karakter yang ataupun features yang paling saya suka macam saya cakap tadi adalah ADAS ni. Rugi kalau tuan-tuan ada flagship X, tapi tuan-tuan tak try guna dua benda ni. Dua function ni, cruise control ni. Cruise control dan satu lagi lane keep assist. Ni lane keep assist. Ada orang saya pernah dengar dia berkomen, dia tak suka lah bila drive, dia rasa macam steering dia being control. Okay, fine. So anda boleh off kan ni. Off je. Cukup. So dia automatic macam tak ada apa lah, macam kereta yang kosong, tak ada apa-apa monitoring daripada sistem. Tapi kalau anda jenis yang nak drive dia elak je, kan? Nak drive dia elak je. Saya punya style, bila long distance, even drive dekat-dekat pun, saya on je. Satu kebaikan dia adalah dia akan bantu kita untuk keep kereta kita sentiasa dalam lane. Selagi mana ada lane lah. Kadang-kadang kita bersembang, tengok phone, terleka kan, terlepas steering, dia betulkan balik kereta kita. Selagi mana ada lane kiri kanan, dia akan correctkan balik. Itu yang saya suka dengan lane keep assist dan lane centering control. Anda boleh try. Okay. Yang kat bawah ni audio tactile ni adalah sama ada nak dia warning bunyi saja bila langgar line, ataupun gegaran, ataupun dua-dua bunyi dan gegaran. Tactile tu macam gegaran. Boleh rasa steering kita ada vibration sikit bila dia terlanggar line. Okay, Azad Fikri boleh. Kalau kita boleh COD, jumpa depan-depan, saya boleh tolong sertikan. Tapi to be honest, sistem ni sangat straightforward je. Kebanyakan yang kita kongsikan, dapat barang, kita postkan, barang dapat, dia cucuk, dia akan keluar, connect ke phone, terus dapat ASAP. Ataupun setup macam saya buat ni, kan, dongle, connect dengan airbox yang anda dah beli, cucuk USB, dia akan pop up. Exactly macam yang saya tunjuk awal video tadi. Tu kenapa bila kau nak isi kereta macam brake mengejut. Itulah. Itu saya cakap tadi. Copy that. Sistem ni kan software kan. Dia main dengan logik. Dia ada algoritma dia kan. Bila kau nak isi kereta macam brake mengejut. Biasanya ICC ni yang saya observe, dia brake mengejut tu bila dia nampak ada halangan kat depan. Okay. Dia nampak halangan. Mungkin masa dia kona ada kamera kan dia just visualize je.
dia detect ada halangan, mungkin daripada railing, mungkin ada bucu kereta, mungkin masih lagi dalam line, alright, masa kita mengonar tu. So benda-benda gitu. Atau masa kita corner tu, dia nampak kereta tepat dekat line, dekat depan. Mungkin. Okay. Sebab tu yang saya tunjuk tadi, distance ni penting. Bila kita main ICC, kita kena bermain juga dengan, pandai juga bermain dengan sistem ni. Kalau saya punya style, bila saya bawa dekat highway, bila kita tengah on ICC ni, saya akan letak distance jauh. Jauh bermakna, bila kita jauhkan distance ni, bermakna dari jarak yang jauh, dia dah boleh detect dah kelajuan kereta depan tu. Tapi bila dalam keadaan jam, bila kita on ICC, bila kita dekatkan ni, so dia boleh detect secara rapat. Rapat baru dia detect speed depan. Maksudnya kita boleh follow rapat lah, jam kan. So, itu maksudnya kita manipulate sistem. Kita kena faham dulu. Okay. Dan for sure bila kita on sistem ni, kita tengah laju, tiba-tiba ada orang masuk. Okay, nampak jarak dia kan. Jarak ni jauh ni. Tiba-tiba in between kereta yang kita nampak, ada kereta jauh depan, kemudian ada kereta mencelah kat depan. Memang dia akan mengejut tekan brake. Okay, sebab kamera detect ada halangan kat depan. Okay. So benda-benda macam ni yang kalau saya nampak kereta mengejut, saya terus off. Saya punya style untuk pastikan kita bawa kereta smooth. Sebab ni ADAS ni bukannya automatic, kita tak payah nak peduli kereta kita. Dia adalah advanced driver assistance system. Dia satu sistem nak bantu kita, nak mudahkan kerja kita. Tapi bila kita faham sistem ni, saya dah tahu dia akan mengejut, saya off je. Off. Dia jadi putih kan, tak aktif. Nanti bila dah clear depan, saya on balik. On balik, dia akan hijau, dia akan activate balik. Okay. Itu maksud saya manipulate. Kita tahu sistem tu bekerja macam mana, kita guna dia untuk pastikan pemanduan kita smooth dan sebagainya. Okay. Apa lagi tadi soalan saya nampak ni? Aircon yang panjang dekat situ dia ada untuk setting self-drying aircon dan Lofeng. Tu biarlah saya minta maaf banyak. Saya rasa saya tak pernah lagi explore yang aircon ni. Macam mana saya tak pernah tengok lagi ya. To be honest, yang setting aircon ni, sorry saya tak dapat nak jawab yang tu. Auto unlock off mode tu, kalau offkan toggle apa akan jadi? Auto unlock off mode tu, auto unlock yang mana ya? Auto unlock off mode. Yang tadi ke? Yang ni ke? Ada sih ke? Sorry, LK yang ni ke? Mr. Maidil, auto yang mana Saya tak dapat tangkap yang tu. Hayatul, bang dah review yang CarPlay dongle tu ke? Dah review dah, Hayatul. CarPlay dongle ni, dongle dan juga AI box CarPlay, dua benda yang beza saya takut orang confuse. Dongle, nama pasar dia, nama market, nama kebanyakan orang cakap. Tapi dekat dalam platform jualan, nama buku dia, nama textbook dia, nama official dia, wireless car kit adapter. So apa function dongle ni? Apa function wireless car kit adapter ni? Apa function barang ni? Function dia adalah, nama pun adapter kan. Dia kebanyakan kereta asal, untuk kita mirrorkan, untuk kita connectkan phone kita ke screen, dia melalui wire. Dia panggil wired kan, wired. So kena ada wire dari USB ni cocok ke phone kita. Dapatlah kita tengok. Tapi adapter ni dia ubah daripada wired kepada wireless. So dia panggil wireless car kit adapter. Terus kita dapat connect phone kita secara wireless ke adapter tadi, adapter ni, dan dia display GPS dan sebagainya. Dengan syarat kereta tu ready lah, built in dengan CarPlay. Okay. Apa untuk kes S70 version 333 ni, korang semua tahu kan, S70 dari kilang tak ada AACP. So dongle ni, sebab tu saya panggil dongle special, dongle yang khas. Walaupun tak ada AACP dekat sini, bila kita cucuk, dia bantu untuk adakan AACP tu. Dan anda boleh connect phone secara wireless ke dongle, dia akan display keluar macam mana function-function AACP kereta-kereta lain. Itu saya cakap secara layman term lah. Okay, secara mudah faham dia. Harap faham lah. Dekat vehicle, okay, sekejap kita check. Dekat vehicle vehicle control ni ke? Dekat vehicle control tu ke? Sekejap saya tengok dekat pintu kereta.
Cek kali guna IC, kalau kereta berhenti kena tekan pedal minyak balik untuk jalan. Confident, cek kali guna IC, kalau berhenti kena tekan pedal minyak balik untuk jalan. Tekan pedal minyak ataupun tekan resume ni. S ni, R ni resume. Saya dulu kena tegur masa saya buat video dekat channel YT saya. Saya sebut dia reset ke apa. So member tegur, bukan reset, resume. Resume maksudnya start balik. Kita tu dah katakan dah stop, tapi ICC kita on lagi ni. ICC kita hijau lagi kan. Cuma dia stop kan. Dia kan boleh auto stop, auto off, auto stop tu kan. Anda tekan resume je tu, sama ada tekan minyak bawah tu, tekan minyak pedal ataupun tekan tolak ni resume. Dia keluar ni. Okey. Dekat pintu kereta, cockpit vehicle tadi ni ke door lock ke? Ada gambar kereta. Okey, ada gambar kereta ni. Lepas tu tekan lock dekat gambar kereta. Oh ni, door lock ni. Oh, okey. Lama dah saya tak buka ni. Door unlock mode. Ini untuk kereta lah. Kalau door lock ni dia function untuk kereta kita, auto unlock off mode. Auto unlock off mode. Oh, apa function dia? Okey. Lepas tu kan lock dekat gambar kereta. Okey, faham? Dia keluar macam ni. Sekejap saya tak pernah explore lagi ni. Driver door only, all doors. Okay, yang pasti yang bawah ni door unlock mode ni untuk kita set sama ada bila kita buka nanti. Bila kita buka main door, driver door can be unlocked in the end. Sama ada kita benarkan untuk awal buka tu driver door, pintu dan driver saja ataupun semua pintu boleh buka bila kita unlock. Tu yang kita faham lah. Auto speed lock ni dia just warning je, tak ada apa. Lock je macam ni. Ni sama ada bunyi lampu klip-klip saja ataupun bunyi horn dan juga lampu klip. Tu. Auto unlock mode ni saya tak pasti yang apa function ni. Nanti boleh tekan. Boleh try. Nanti Mr. Maidil saya try tengok nanti. Saya tekan. Kalau tekan off auto tu kena lock manual tu kan, semua pintu. Okay, kalau tekan off auto. Okay. Tu. Copy dia begitu. Kalau tekan off auto tu kena lock manual. Okay. Kalau tekan off auto ni kena lock manual. Okay. Tu maksud dia tu kawan kita jawab tu. Copy dia jawab tu. Alright. Driver door only untuk bukan driver saja untuk keselamatan. Okay, faham? Thank you. Terima kasih. Dalam banyak-banyak saya share pun ada benda yang tak tercover kan. Mungkin saya tak penting kan benda ni. Okay, terima kasih banyak. Dulu sebab tengok yang ni je, disable ni just warning je. Horn memang tak minat lah, bising kan. Dah lampu klip-klip. Lepas tu ada horn pula kan. Memang semua orang tengok lah. Apa ni? Okay, alright. Saya rasa cukup kot saya kata dulu. Nanti saya tengok balik siapa yang ada ni, siapa yang ada. Terima kasih Major Mat. Terima kasih Mr. Maidil. Terima kasih Jan ni. Terima kasih banyak rakan-rakan. Kalau pasal tadi dia dekat vehicle control ni kan. Dekat door lock ni kan. Dia ada mention tadi. Kalau kita set ni in main door mode, kalau dia bunyi only, terang tak disable. Betul lah tu. Ada sama macam sistem. Kerana proton ni tak boleh guna. Saya tak pasti bila buat driver only punya. Dia ada mention kat sini bos. Major Mat. Bila buat driver only ni, dia belakang jadi tak boleh. Terang jadi tak disable kata ni. Auto unlock terang disable. Tu memang setting dia. Kerana proton link tak boleh guna. Bos Majana Long, kereta baru dapat ke? Kita ada proton link, kita ada juga Atlas punya apps kan.
Pakai mana satu, kena pilih lah satu. Saya rasa lagi convenient pakai Atlas punya apps lah. Okay. Boleh guna ke tak boleh guna bergantung kepada, kalau kata kereta baru naik, baru angkat kan, kereta baru keluar, first kena make sure contact dulu SA, contact branch yang anda beli kereta tu, make sure database anda dah di-update dengan Proton system ke belum. Yang tu kena ada dulu. Bila ada tu, nanti kita key in nombor phone kita dekat sini kan, dekat, aduh lama tak check ni, mana dekat dekat member center kalau tak silap saya. Nanti dia akan ada information kat sini. Ni saya pun dah login lah. Dia akan ada, awal dia akan keluar punya scan tu kan, QR kan. Okay. Ataupun kat mana setting? Bukan. Dekat sini lah member center lah. Yang pasti saya rasa kat member center ni. Okay. Ni saya punya lah. Alright. Ada yang sama macam sistem ke? Kena tukar order baru boleh betul benar. Kena tukar order. Okay. Faham. Alright. Okay. Kenapa saya tak ada QD ni bang? Yang saya tahu version 2025 tak ada QD link kan? Yang version yang keluaran tahun 2024 yang awal tu ada QD link. Yang latest yang version 934 tu, yang software version nombor belakang ni 934 atau 964 tak ada QD link. Tu saya tak pasti, tu kena jawab dengan tu Proton kena jawab lah kan. Saya tak pasti tu. Ni SU MC1 ke? Tak, ni SU S70 yang 3 silinder punya, bukan MC1. Okay, faham. Alright. Okay, terima kasih banyak semua. Saya terpaksa undur diri dulu. Terima kasih banyak sebab kena support live malam ni. Terima kasih banyak. Saya kena map dekat phone, tak boleh bawa ke screen meter. Tak boleh. Map dekat phone tak boleh. Tak boleh. Yang boleh bawa kat meter yang asal je bang. Yang map asal je. Okay, map Proton. Ya kan? Head unit asal kan. Map yang ada map Proton je. So dia sistem dia memang sistem nak integrate kan. Kalau map daripada phone kita memang tak integrate. Memang tak boleh. So nak bawa pergi ke meter, tekan sini lah. Tekan sini. Sorry, tengok map dia ni bawah ni kan. Mana? Allah, mana tadi? Sekejap. Sekejap, mana hilang dah faham kan? Dah, macam mana pula nak pergi? Tak jumpa pula cari. Sekejap, saya dah lupa dah. Kena, okay, Navy not planning. Saya kena set, betul lah. Ni macam ni. Saya kena cari tempat dulu. Bila map dia dah activate, baru pergi kat sini. Nanti dia akan keluar, baru kita kena boleh enablekan dia. Okay lah. Betul. Betul, Mat. Terima kasih. Alright. Saya minta diri dulu. Dah ada lewat malam. Esok kita bekerja pula kan. Terima kasih banyak untuk yang support. Terima kasih Meja Mat. Terima kasih tadi Majan Along. Majan Along ke apa. Terima kasih banyak Adil Fairis dan soalan tadi. Terima kasih banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Ada masa saya live lagi. Boleh saya borak-borak lagi. Kita boleh explore lagi. Macam-macam yang ada. S70 ni memang bagi saya sangat menarik untuk kita explore. Lagi kita faham sistem tu lagi menarik lah. InsyaAllah lagi menarik lah kita drive. Satu memang handling dia memang agak sempoi je. Kereta ni relax je. Lagi kalau kita boleh pakai ada sistem lagi lah sempoi. Okay. Alright, terima kasih banyak semua yang support. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Selamat berehat semua. So semoga semua esok bangun ceria-ceria je pagi esok dan semangat-semangat pergi kerja semua. Walaupun sekarang macam-macam masalah kan. Boleh kongsikan group S70 nanti. Boleh. Nanti kalau DM saya akan share. Ada link dia. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.